Dekat Malaysia ni siapalah tak minat mi segera kan? Aku ada satu brand ni yang hampa wajib rasa sebab dia punya mi segera sedap gila weh. Brand apa? Ini dah, kita ada Indomie. Dekat tangan aku ni ada 5 jenis Indomie yang sedap-sedap belaka. Okay, first kita tengok apa yang kita ada. Mi goreng special. Yang ini perisa special. Mi goreng Indomie perisa special. Indomie soto, perisa soto. Yang ketiga kita ada Indomie mi segera. Yang ini hot spicy chicken flavor weh. Mi goreng perisa asli. Yang ini perisa asli. Dan terakhir kita ada Indomie spicy noodle. Okay, mi goreng spicy red curry. Yang ini extra pedas lah. Bagi apa yang suka makan pedas tu boleh ambil yang jenis ni. So, Indomie demai dengan bermacam-macam beraneka flavor untuk hampa lah. Siapa lagi peminat mi segera. Okay, boleh dapatkan dekat beg kuning di bawah. Harga dia tak mahal weh. Berbaloi untuk beli. Isi perut tambah-tambah bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni musim hujan. Memang sedap makan mi segera. Okay, aku dah tunjuk pilihan dekat hampa. Option dekat hampa. Hampa sendiri pilih. Ikut cita rasa perut hampa. Okay, grab sekarang.